Bila dah berbuah, semua ni aku punya. Tak payah kongsi. Pisang. Monyet. Wah. Kenapa tak berbuah lagi? Penat aku tunggu. Anak! Mana kau dapat pisang tu? Ni, pisang yang sedap ni. Kura-kura bagi. Banyaknya. Wah, ini aku punya. Gembira pada zaman dahulu. Banyaknya. Buat apa tu monyet? Oh, korang. Nak makan pisang aku ni. Lama betul nak berbuah. Bila pula jadi pisang kau? Ini kan milik kura-kura. Aku yang jaga selama ni. Kau nak ambil pula? Kau jaga ke? Aku jaga ke? Samalah. Kita kan sahabat sejati. Semua makanan kita kongsi. Kau dah lupa? Dulu kau tak nak kongsi. Jantung pisang aku pun kau ambil. Sekarang aku pun tak nak kongsi. Eleh. Macam mana kau nak ambil pisang tu? Terima kasih, Gajah. Kaulah sahabat sejati aku. Kita makan sama-sama ya, Gajah? Oh, tak apa. Bila jantung pisang yang aku tanam berbuah? Tanam jantung pisang? Mana boleh berbuah? Kenapa tak boleh? Kalau boleh, mestilah dah banyak buah pisang kau sekarang. Betul tak? Hai, itulah akibat tamak. Sekarang, apa pun tak dapat. Kan dah rugi? Jom kura-kura. Jom kita makan. Jom. Monyet. Memang sahabat sejati. Wah! Begitulah ceritanya. Aris, Ara, apa pengajaran cerita ni? Kena kongsi ABC. Jangan tamak. Kalau tamak?
Ara rugi. Jeng. Dah. Jangan nangis. Ni abang belanja. Mari makan. Dapat ABC. Terima kasih. Aris punya? Tu. Aki. Orang tamak selalu rugi. Orang tamak tak selalu rugi. Tamak selalu... Orang tamak selalu rugi. Abang, kongsi? Aralah, adik sejati abang. Tak habis abang. Aki, apa jadi dengan jantung pisang monyet tu? Tak jadi apa. Mati. Aki, sedap ke jantung pisang? Oi, sedap. Lebih-lebih lagi kalau wan kau yang masak. Macam pisang goreng? Jantung pisang kita tak goreng. Tapi kalau masak lemak cili api... Dah lah tu. Tidur. Selamat malam, Aki. Selamat malam, White. Eloklah tu.